Odakyu Line. Odawara. Odawara Station? Yeah. Oh. Shinjuku Station, platform 45. Ke sana balik lah. Lepas tu okey. Arigato. Okey. Noborito Station untuk pergi ke Museum Doraemon. Okay. So sekarang kita orang menuruni anak tangga yang begitu banyak. Tak tahulah yang keberapa. So sekarang kita dah sampai dekat Fujiko Museum untuk tengok pameran Doraemon. So inilah pintu masuk dia. Ya. Okay. Well, ada ni. 1, 2, 3, 4. 4. Okay. Please wait. Aku. Okay. Please pick up your movie ticket inside. Okay. So ini kan yang pertama Weh, yang pertama Tengok sini ada dan zoom angkat. Wah. Oh, okey. Dari color ni bawah. Boleh tengok stiker lah. Ya. Okey. Kumpul 4. Wah, ada. Wah, aku record hari ni. Dapat lampu kau. Wah. Dia macam bilik dia. Jom kejap. Kita tunggu dekat dia orang. Kita tunggu dia orang. Lepas tu macam ni? Dalam dia ada. Kena masuk 100 yen je lah. 1, 2, 3, 4. Okey, cukup. Okey. 1, 2, 3, 4. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kawaii. Dalam ni. Dia sama je cawangan dia sebenarnya. Cuma saiz je lah. Yang aku tengok spek mata. Bagus
Dekat mas kita nampak je. Dia dekat dengan ABC kan, tak silap aku. Dotonbori, Kamakura, Shibuya. Shibuya Sky. Inilah Shibuya Sky. Shibuya Sky. So sekarang ni memang ramai orang sebab sekarang ni diorang nak tunggu waktu senja, slot senja. So tengoklah. Arigato. So sekarang kita berada di Shibuya. Kita tengah tunggu kawan kita tengah shopping Onitsuka Tiger. Tu Onitsuka. So sekarang kita berada di tepi jalan raya. Duduk kat sini je. Moshimo, 当たり前だった日常が突然なくなったり。もしも知らない土地で暮らすことになったら。どうしようとすれば生きていけなくなったんです。 So hari ni kita berada di mana? Shibuya. Tengoklah betapa meriahnya Shibuya sekarang. Ya. Cantik ya? Kan? Sebab ada lighting ni. Cuba ambil gambar satu. Sekejap sini. Sini lah meriah. Ya. Now kami nak pulang. Ya. Pulang besok mau ke Osaka. Osaka apa? Osaka apa kau? Fuji. Sorry. Mana Ashraf? Oh, seronok berjalan tak tengok mana kawan lagi seorang. Jangan dulu. You've got plans tonight. I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Kita nak pergi ke mana? Shibuya Crossing. Sekarang ni Shibuya Crossing. Ready. Dia memang nampak kita punya cuti. Guys. Show you up. Last day. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah perjalananmu berenang berliku. So hari ni kita orang naik bas daripada Tokyo ke Fuji. Turun dekat Akihabara Central Gate. Di dalam kotak segi 4. So inilah bas dia. Kena sampai 20 minit awal. Tapi kita orang sampai awal. Lepas tu dia akan ambil lah luggage kita masuk dalam
bahagian bawah ni. So ni seating dia. See, dua. Boleh letak barang kat atas. 2 jam lebih perjalanan. So, yeah. So, saya dapat kamera saya semula. Bermakna saya ada konten untuk buat hari ni. So, sekarang kita berada di Fuji-Q Highland. Dalam pukul 9.10 tadi dah sampai dah. Tapi sebab kamera ni hilang dan pukul dalam 2 lebih petang baru dapat kamera ni semula. Nasib baik hilang dan tertinggal dekat Jepun. Kalau tinggal kat negara lain tak tahulah kan. Jadi sekarang kita orang nak tunggu untuk pergi ke Kawaguchiko Station dan check in pukul 3. Lepas tu baru kita akan sewa kereta dan kita akan makan untuk dan juga solat. So, so tak ada konten untuk Fuji-Q Highland. Tapi memang best lah kita pergi Fuji-Q Highland dan juga Naruto Village. Dia orang kutuk aku. Jadi hari ni yang mengatur jadual, dia pula yang clumsy hari ni. Dia tertinggal kamera dalam bas. Taklah macam orang ni, banyak kali tinggal kat sini tinggal. Tinggal dekat. Tak jauh. Ni tinggal dalam bas. Nasib baik tinggal kat Jepun tau. Ni semua orang. Ya, semua orang tengah tunggu dengan luggage masing-masing. Jangan dekat sangat tak stress. Sebenarnya jauh. Ni macam skill. So, inilah tempat menunggu kalau nak pergi ke Kawaguchiko Station daripada Fuji-Q Highland. Kita orang daripada entrance berjalan masuk dalam village, lepas tu baru kat belakang ni ada tempat Fuji-Q Station. So, naik kereta api lagi cepat lah berbanding tunggu bas lama. So, ini jalannya. Korang kena tengok, jangan masuk perkampungan Thomas and Friend. Korang kena masuk Naruto. So far, okey lah. Kita orang dengan luggage kita orang. Ya, menunggu seperti orang yang Allah. Welcome. So, kita orang dah sampai ke Kawaguchiko Station. Kita orang sedang menuju ke Waffle Guest House. Ke mana? Luggage storage. Boleh? Luggage masing-masing. Oh, ni ada Fujiyama luggage delivery. Per piece. Dia akan hantar drop off receipt at your hotel around 4. Return to the station. Welcome to Kawaguchiko. Kita orang berjalan dalam keadaan basah ya. Hujan. Ikut navigator je. Navigator salah, kita semua salah. Kita orang ni dah melalui jalan-jalan rumah orang dan hujan pun tak reda-reda. Tapi dia tak lebat lah. Dia macam renyai-renyai. So macam okey je lah nak berjalan tu. Cuma ketahan hujan lah, basah. Ni tempat receptionist. And then this is untuk macam rehat-rehat. Ni je. Free drink. Okay. Allah. And here is kitchen. Okay. You took free. Only one fridge. Okay. This water is all drinking. Okay. Alright. Aku malas. Mana nak turun? Here is shower room. Okay. 1, 2, 3 shower room. Alright. Japanese floor. Alright. Open time. Alright. Oh, mandi. Mandi time. This is bus mat. Use the bus mat is here. Okay. Use bus mat. Dia ada pengering. Ada pengering eh? Pengering ada.
First class toilet. Alright. Sorry, please upstairs. Okay. Tu aku cakap rasanya kita naik upstairs. Macam mana dengan pakai slipper ni? Aku. Can you? Alright. Sorry. Boleh tak? Tu aku cakap kan dia tak ada ni. Tu yang tanya tu korang betul nak masuk bawah ada pelompat. Dia boleh lagi bawa turun tak tahu. Toilet, washroom. Oh, okay. So we no need to go down, so we can use this. Toilet. Alright. Your room, kaede. Wait. Okay. Need to slipper. Take your slippers. Thank you. Welcome. Oh, sini. Okay. Tak sini dulu. Tak nampak dah Mount Fuji. Okay. Alright. Tomorrow morning breakfast is 7 to 9. What? Check out. Breakfast. Breakfast. For pro teacher. First floor table on the bread case. Okay. Your bread case name, kaede, room name. Okay. Bread only. Oh yeah. For wash like mandi for bath can use at what AM? 7? 7 a.m. 7 AM only. Starting clock 7 AM. Let's say we want to bath at 4 AM. Is it okay? Because we want to check out early. Check out time is 10 a.m. only. Yeah, but we want to. Use toilet. What time? Use toilet. What time? Anytime? Toilet. Anytime. Anytime. Oh, okay. I thought only 7 AM can use. 7 a.m. to breakfast. Oh, okay. Okay. Alright. Arigato. So this is also all around all this. Okay. Thank you. Arigato. Push up. Alah, aku record. Aku cari telefon tak jumpa. Buat video pusing. Oh, alhamdulillah. Duduk mana? Sini. Aku tak akan masa kita apa dia. Duduk sini. Macam mana ni? Oh, dia tak salah. So, kita orang dah sampai Mishima Station sebab Mount Fuji tak boleh tengok. So, kita orang tukar plan untuk pergi ke Osaka lebih awal. Lepas tu sekarang ni tengah tunggu Shinkansen. Kita orang semua pakai baju kurung. So, macam ni lah. Macam ni lah bila benda yang tak dijangka berlaku. Suasana malam di Osaka.
Sebenarnya aku nak buat video tau. Buat video maksudnya ni lah. Setiap tu kan. Semua tempat ada rasa ni. Japan kan. Ini comelnya macam. Duduk. Betul ni. Jadi kita nak sama apa yang kat meja tu kan nampak dia keluar. Dia tengok. Oh. Hari ni kita nak taste test creamy brulee. That's my water. Wow. Bukan dessert ke? Ya. Tak ada. Okay. Dia nak buang dah. 300 lebih. Ya. Itu. Macam habis dah. Ni nak Ni double kerana copy paste sama daripada 3 orang. Bukan lah. Memang dia punya periuk yang melanggar. Ya. Kecudang lah, betul lah. Yes, Malay we call it curudang. Ya, hari kita makan bersama. Udang kecap tepung. Okey, kita nganu. Tapi kita beli ni. Rasa. Kita nak cuci pinggan. Nasi, dia tak ambil. Itu tengah cedok nasi. Macam ni lah, letak beg kat belakang. Kami lepas SPM. So sekarang kita sedang berjalan di Kyoto. Ya. Lenggang. Cepat. Hi kids, this is your mom. And We are in Japan. Woo. So hari ni kita berada di Inefunaya. So inilah laut di Kyoto. Ya. Tak ada murah. Sebenarnya takut tapi kita naik je lah kan. Sebab bila lagi nak naik kan. So far okey je. Dan dia tak ada tali pinggang tau. Dia just kerusi sahaja.